Ni apa ni, nak masuk PRN Johor senyap je. Apa panduan terbaru kepada ahli dan penyokong bersama? Minggu ini genap sebulan bersama hadir di pentas politik negara. Terima kasih kepada puluhan ribu rakyat Malaysia yang telah menjadi ahli bersama dalam tempoh sebulan dan puluhan ribu lagi yang banyak membantu memperkenalkan bersama terutamanya di media sosial. Tanpa anda semua, bersama tidak mungkin ke tahap yang sekarang. Satu kelebihan bersama ialah ahli-ahlinya yang proaktif. Mereka membuat kandungan, mempromosi bersama tanpa arahan dan tanpa imbuhan. Cuma ada satu cabaran bila ahli-ahli bersama begitu proaktif macam ini. Mereka banyak tenaga macam kanak-kanak Raibina. Jadi saya ditanya soalan tiap-tiap hari bertalu-talu. Apa lagi panduan dan arahan terbaru? Terutamanya bila nak masuk PRN Johor tidak lama lagi. Oleh itu, berikut adalah panduan-panduan mengenai perkembangan bersama kepada ahli-ahli dan penyokong untuk 1 minggu yang akan datang. Pertama, mengenai kad ahli. Sebanyak 17,000 kad ahli telah pun dicetak dan dihantar melalui Pos Malaysia minggu ini. Ada yang telah dapat, tapi saya tahu ada lagi yang belum dapat. Bila HQ bersama menghantar kad ahli, sistem keahlian bersama akan menghantar satu email secara automatik untuk memaklumkan kad ahli telah dihantar. InsyaAllah backlog kad ahli ini akan cuba kami selesaikan dalam seminggu 2 ini. Bila dah dapat kad ahli itu, saya mohon supaya kita ambil gambar dan post kandungan ke media sosial masing-masing untuk menggalakkan lagi kawan-kawan kita supaya mereka juga mendaftar sebagai ahli bersama. Kedua, perkembangan mengenai masalah untuk mendaftar. Masih ada ahli yang telah pun mendaftar tetapi tidak dapat disempurnakan, maka mereka belum menerima nombor keahlian. Selalunya ini disebabkan oleh dua masalah. Pertama, nombor telefon atau email yang digunakan semasa mula-mula mendaftar itu tidak tepat. Jadi, mereka tak dapat OTP. Bila cuba daftar semula, oleh kerana nama atau IC sebenarnya sudah ada dalam sistem, tetapi nombor telefon tak padan, jadi rekod jadi tak sama. Satu lagi masalah yang kedua ialah bayaran yuran ahli RM20 tak lepas dan tak berbayar. Jadi sistem keahlian masih menunjukkan permohonan tidak boleh diproses untuk diluluskan. HQ bersama sekarang ini sedang menyelesaikan setiap kes satu persatu. Jika anda ada masalah ini, berikut adalah langkah yang perlu diambil. Semak keahlian di pautan ini bersama.org/ms/semak-daftar. Masukkan nombor kad pengenalan dan isi maklumat di situ. Sistem akan menghantar satu OTP ke email. Pastikan email tidak masuk ke spam ataupun trash folder. Bila sudah masukkan permohonan di semak daftar, HQ bersama boleh selesaikan kes secara manual satu persatu. Ketiga ialah mengenai kumpulan WhatsApp. HQ bersama kini sedang membina kumpulan-kumpulan WhatsApp rasmi mengikut unit parlimen untuk mengumpulkan ahli-ahli bersama. Anda perlu imbas kod QR negeri untuk menyertai WhatsApp bersama di negeri itu dan pilih unit parlimen yang didaftarkan. Permohonan menyertai WhatsApp bersama mengikut negeri dan unit parlimen ini akan disemak dengan maklumat keahlian di dalam sistem untuk memastikan hanya ahli bersama yang dibenarkan untuk masuk kumpulan. Maklumat rasmi dan juga arahan kempen akan disebarkan melalui saluran WhatsApp rasmi bersama, termasuk juga mengenai kemaskini kempen dan juga panggilan untuk menjadi jentera dan juga sukarelawan. Dan kemaskini yang keempat ialah mengenai jentera kempen pilihan raya. Bermula Isnin 22 Jun ini, sistem bersama akan mula dibuka untuk menjemput
ahli-ahli bersama tampil menjadi jentera pilihan raya negeri Johor. Ahli-ahli boleh memilih bentuk kempen yang hendak disertai, slot masa dan juga lokasi kempen mengikut kelapangan jadual masing-masing. Sasaran kami ialah untuk mengaktifkan sekurang-kurangnya 20% dari ahli bersama seluruh negara untuk membantu dan menyertai kempen lapangan PRN Johor. Ini membolehkan bersama mencapai kekuatan sekitar 400 orang jentera di setiap DUN yang ditandingi, terutamanya bila dicampur dengan jentera tempatan. Bersama adalah sebuah parti yang kecil. Kita tiada keupayaan untuk membayar jentera, kita bergantung kepada daya juang dan kelincahan setiap ahli kita. Sebab itu perancangan gerak kerja kita dari saluran komunikasi, pengarahan kempen, pembahagian kerja, semua ini mestilah bersistem supaya kita boleh memanfaatkan setiap seorang daripada kita. Itu semangat kancil yang kita perlu bina sebagai budaya kerja bersama. Jadi bagi ahli bersama di Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor, mulakan hari ini dengan sertai WhatsApp rasmi bersama, imbas kod-kod QR selepas ini mengikut negeri masing-masing.